Saudara-saudari, Sekang Kim Siang dan Jerry Kang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Jadi hari ini kita punya topik atau isu ialah skema macam mana ini boleh berlaku, kenapa kita tidak boleh buat apa-apa. Jadi saya faham kecewaan awak ya, skema memang sangat meyakinkan ya hati, terutama bila kita rasa seperti tiada apa yang boleh dibuat. Jadi kenapa skema squash ya dan dihentikan? Jadi beberapa sebab ya, utama beroperasi dari luar negara. Jadi, ramai skema beroperasi dari negara lain seperti Myanmar, Kamboja, Nigeria ya. Jadi polis tempatan susah nak tangkap mereka. Jadi teknologi mudah disalahguna ya. Mereka guna nombor telefon palsu, akaun bank yang orang lain, BDM dan identiti palsu. Bila satu akaun tutup, mereka buka yang baru. Jadi mangsa malu nak lapor. Ramai orang segan atau malu mengaku kena tipu. Jadi banyak kes tak dilaporkan dan data pun tak lengkap. Jadi undang-undang berbeza tiap negara ya. Kerjasama antarabangsa lambat dan rumit. Jadi apakah boleh kita buat? Ya, satu cara ialah lapor segera kepada PDRM atau 999 atau portal polis dan CCID Scam Response Center 997. Jadi lapor ke bank untuk cuba freeze akaun menerima ya, lagi cepat lagi baik ya. Lapor ke MCMC aduan scam government.my ya, jika libatkan penipuan online. Jadi sampai sini saya jemput Jerry dua sikit tentang hal ini. Jerry. Okey, scam ni sangat bahaya. Kesannya kepada panjang konsum individu. Kesan scam, okey. Kita dah tahulah, scam ni bila duit kena scam, wang tunai jumlah besar habis, hangus. Wang hilang biasanya tak dapat kembali sepenuhnya. Apa buat hangus? Hutang datang, ramai mangsa yang ambil pinjaman atau gunakan kredit untuk melabur. Bila sudah melabur hangus lah, nak tipu. Susah nak tipu. Aduh, sakit. Akan bank terganggu, akan mungkin bukan semasa kesihatan. Banyak kes sudah. Banyak kes. Malas atau mau nak bercakap di sini. kesan jangka panjang. Juga ada kesan jangka pendek, 1 hingga 6 bulan. Kecemasan keuangan. Bila duit sudah kena tipu, tak ada duit kecemasan. Macam mana ada kecemasan keuangan? Skor kredit jelas sikit. Gagal wang kena sudah kena tipu, macam mana nak bayar hutang? Skor kredit memang tak terjelas. Duit bila sudah kena tipu, kata bank kemas atau simpanan lain terpaksa kena jual untuk tanggung kerugian. Pesan tertangguh. Wang simpanan pesan, duit yang dikeluar dari KWSP untuk pelabuhan skim ni, tak boleh kembalikan. Bisa pesan hangus. Matlamat kawan terjelas, investment beli rumah, pendidikan anak atau perniagaan terpaksa tangguh. Hancur kata sudah. Pekerjaan terhadap pelabuhan hilang. Mangsa mungkin tak melabur lagi atau menyebabkan wang yang tak kembang. Memanglah sebab scam. Tekanan psikologi mempengaruhi produktiviti, kemulungan dan pertimbangan. Menjelaskan kerja dan pendapatan. Kesan pada keluarga, hubungan rumah tangga tertekan akibat duit kena scam. Tanggungan keluarga itu terjelas. Anda tak mungkin terpaksa berhenti sekolah swasta atau universiti. Langkah pemulihan keuangan, walaupun berat, ada cara untuk bangkit semula. Audit
ini kena ambil bertahun-tahun lah. Audit keuangan semula. Budget yang ketat, mendapat nasihat daripada AKPK, Agensi Kaunseling Penguasaan Kredit. Bina semua tamu kecemasan. Semuanya ambil masa yang sangat panjang, kena sabar dan kabur semua. Itu saya, setakat ini penyampaian saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Jerry punya penjelasan tentang hal ini. Jadi sampai sini, silakan subscribe dan sokong dan share. Terima kasih.